Yalah, siapa je tak marah kan? Kalau abah, suami Cik Ma, kahwin senyap-senyap dengan ibu, iaitu best friend Cik Ma sendiri. Tapi Cik Ma, Ibu tak ada niat pun untuk rosakkan rumah tangga Cik Ma. Tak ada niat untuk rosakkan rumah tangga aku dan what the heck I'm sorry for my bad language, but your mom's behaviour worse. Umaira ada kawan baik kan? Pernah tak curi barang kawan baik Umaira? Imagine aku, mak kau, sundul, laki aku, kawan baik dia sendiri. Jadi tak payah nak acah-acah Halim. Dia tu memang penyondol, pathetic. Ibu bukan penyondol lah, Cik Ma. Habis tu apa? Lepas aku kahwin dengan suami aku, mak kau rampas suami aku. Dan namanya jodoh kan, Cik Ma? Pandailah si penyondol tu brainwash anak dia. Penyondol cakap dua je, Maira. Jodoh dengan percaturan Allah. Tu je.